Sidang Kemuncak ASEAN ke-46 yang bakal berlangsung minggu hadapan menyaksikan pelbagai mesyuarat penting diadakan hari ini di Kuala Lumpur. Wartawan kami, Nurul Nadia Muhammad Kamaruzaman berada di lokasi. Nadia, kongsikan laporan anda. Baik, terima kasih Suzy. Di Wisma Bernama, walaupun sidang kemuncak ASEAN ke-46 hanya akan bermula pada Isnin nanti, namun bermula daripada semalam dan juga hari ini telah pun berlangsungnya beberapa mesyuarat utama yang boleh dianggap sangat penting untuk memberi gambaran bagaimana hala tuju untuk sidang kali ini. Dan antara yang saya dapat kongsikan ialah ASEAN hari ini mengumumkan Pelan Strategik Komuniti Ekonomi ASEAN 2026 hingga 2030 yang akan diterima pakai Isnin nanti, dan pelan ini merangkumi 6 matlamat, 44 objektif dan lebih daripada 190 langkah ke arah kerjasama ekonomi serantau. Dan Malaysia pula tampil dengan inisiatif tersendiri, iaitu Pusat Pemerkasaan Ekonomi Wanita ASEAN yang pertama akan ditubuhkan di Kuala Lumpur, dan fokusnya sudah pasti untuk memperkasakan lagi untuk membantu belia MKS dan wanita dalam mencapai potensi sebenar dalam ekonomi ASEAN. Dan antara lain yang saya dapat kongsikan ialah Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan juga telah pun menyertai beberapa mesyuarat penting hari ini, termasuk perbincangan tertutup dan mesyuarat berkaitan isu Myanmar. Dan ingin saya kongsikan butiran mengenai sidang media yang dijalankan pada petang tadi ialah Datuk Seri Mohamad Hassan memberitahu dalam mesyuarat yang diadakan, krisis Myanmar masih menjadi isu utama yang diberi perhatian, dan katanya ASEAN tidak berniat untuk mencampur urusan dalaman, tapi konflik yang berlarutan itu sudah pun memberi kesan kepada keselamatan serantau, termasuk isu pelarian dan jenayah rentas sempadan. Dan laporan dari Wakil Khas ASEAN Tan Sri Azman Hashim turut dibentangkan, dan Malaysia menyatakan komitmen untuk meneroka untuk membantu proses pendamaian, termasuk meneroka lawatan ke Myanmar dan menjemput semua pihak ke Kuala Lumpur untuk libat urus. Dan ingin saya kongsikan pula perjalanan esoknya. Dijangka antara acara yang akan berlangsung ialah mesyuarat Majlis Penyelarasan ASEAN, mesyuarat ASEAN GCC, sesi bersama Timor Leste, dan pertemuan dua hala Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawat dari Laos dan Vietnam. Dan apa kesimpulannya saya dapat berikan hari ini boleh dianggap sebagai permulaan penting menjelang sidang kemuncak ASEAN ke-46 dengan tumpuan pada keterangkuman, kemampanan dan perpaduan serantau. Baik, itu saja perkongsian yang saya dapat berikan pada hari ini. Teruskan setia menonton Bernama TV untuk mengikuti lagi pelbagai acara dan program sepanjang ASEAN ke-46 ini. Untuk itu kembali kepada Suzy di Wisma Bernama.